Semalam you tengok berita tak? Berita semalam tak tengok lah. Tak tengok. Kenapa? Semalam I tengok berita, budak umur 6 tahun dah boleh masuk sekolah rendah, Budak 6 tahun dah boleh masuk sekolah Betul, rendah? awal kan? Boleh ke macam tu? Parents dorang okey ke? Walaupun anak dorang ni tak cukup umur lagi lah orang kata nak masuk darjah 1. Pasal parents yang itu I tak tahu. Sebab parents sebenarnya diorang adalah orang yang paling terkesan sekali. Betul lah. Sebab dorang nak yang terbaik lah juga untuk anak dorang. Betul. Tapi sekarang ni kita tak nak pening-pening. Kita pun tak tahu macam mana. Apa kata kita pusing-pusing sini, kita tanyalah sendiri dorang apa pandangan dorang tentang topik kita hari ni. Nampak tak sana tu? Situ? Ke sini? Okey, mari kita tanya. Hai guys, sekarang saya bersama dengan Arif, Fahana, Ashiki, Azim. Ya. Right guys, so hari ni kita bersama hero Ambil. Saya memang setuju sebab sekarang banyak parent send their kids untuk play school semua kan, masa 2 tahun ke 3 tahun macam tu. So awal sangat budak-budak boleh masuk sekolah, boleh ada kawan, boleh dapat knowledge semua. So kalau diorang 6 tahun masuk tahun 1, dia akan habis 16 tahun form 5. So boleh masuk kerja lebih awal, boleh dapat experience lebih awal sebab sekarang first job itself kena ada experience. Betul. So memang I think it's a very good idea that 6 tahun masuk tahun 1. So we will have brighter future for the brighter kids. Yeah. Actually, I kind of tak agree. Okay. Sebab for me lah, budak usia 6 tahun untuk terus lompat ke darjah 1, for me a bit hard lah sebab as we know lah, 6 years old, Macam mana? They are still a kid, still young, so they even cannot differentiate between good things and bad things kan. Betul. So for them untuk macam adapt dengan situation sekolah rendah, which is diorang usually bangun lambat semua kan, so a bit kind of Mungkin tidak kebiasaan untuk dorang lah. Tidak kebiasaan lah. So but actually dia ada good side jugalah, which is kalau kita tengok mostly lah budak zaman sekarang, I mean it's not budak zaman sekarang lah, Gen Alpha Gen sekarang generasi sekarang lah kan. senang cerita. Actually kan diorang need this this kind of education. This kind of education sebab kalau diorang tak dipercepatkan nanti lambat, orang tak nak cakap lambat matang ke apa kan, tapi like macam diorang akan jadi a bit immature. Faham. Alright, so kalau macam diorang didedahkan dengan education yang macam ni dalam seawal usia begini, dia ada juga positif dia lah, which is dia akan dedahkan kanak-kanak kita untuk menjadi lebih matang, and then lebih apa orang kata, lebih educated lah. Betul, So macam kat Jepun pun budak-budak umur 6 tahun pun dah didedahkan dengan pendidikan awal seawal usia 6 tahun kan. Betul. So I think which is better lah sebab Dr. Mahathir pun dulu cakap kita pandang ke arah depan ikut Jepun kan. So I think this is why Malaysia follow Jepun a little bit little by little lah. Faham. Pendapat saya setuju. Budak dibenarkan 6 tahun masuk terus ke sekolah rendah. Sebab apa? Sebab sekarang pun kalau tengok pada silibus-silibus yang government dah set pun, diorang dah belajar awal. Banyak subjek yang diorang dah belajar awal tau. So bagus juga. So dia macam in a way bantu budak tu untuk pengembangan otak dia lah. So dia habis pun dalam umur 16 tahun. So good age untuk dorang explore more, understand more. Sebab even exam pun nanti akan dikuatkuasakan nanti. Tak silap darjah 3 nanti akan dikuatkuasakan semula. So kita nak nampak ada Malaysian as a whole ada progress in terms of the education system. Depends on budak tu sendiri lah. Kalau sekarang macam at least kalau dia dah boleh membaca, mengira or something yang 3M, so at least dia boleh naik lah. Betul. Tapi kalau dia tak ada benda-benda tu, agak susah untuk cikgu handle dia. Kemungkinan dia perlu ke kelas pemulihan lah untuk belajar benda tu dan dapatkan benda tu dulu lah. Faham. Nak menguasai 3M tu dahululah. Untuk saya sebagai seorang ibu, saya rasa tak setujulah. Sebab pada saya untuk 6 tahun masuk belajar ni kurang sesuai lah. Sebab untuk umur ni kita kena bagi expose diorang mahirkan bermain dengan kawan, komunikasi and Maksudnya pembelajaran bawah umur lagi lah. Yes, lebih betul. kepada belajar tu melalui diri rasa, pendengaran. Diorang kena mahir 3M, 3M baca, betul. menulis, mengira. Which is saya rasa kalau macam kita push diorang tu, saya risau diorang macam rasa pressure Betul. Boleh jadi juga sebenarnya lebih kepada
saingan kepada kanak-kanak tersebut. Betul. Sepatutnya kanak-kanak belajar dengan fun kan? Betul. Tapi ini mungkin beri tekanan lah kepada akademik mereka. Bagi saya setuju. Okey. Kenapa bang? Sebab sekarang budak-budak dah advance, dah pandai. So tak ada masalah pun dia nak masuk 6 tahun untuk prasekolah kan. Lagipun parents boleh jimat duit sikit sebab atas kat taskar kan mahal kan. Untuk 3 orang anak semua masuk kat prasekolah, at least boleh lah jimat sikit dekat situ. Oh yelah. Guys, kita dah dengar dah pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita hari ini. Topik kita iaitu kanak-kanak berumur 6 tahun untuk masuk ke Darjah 1. Untuk I sendiri kan, Okey. I memang bersetuju gila dengan topik kita hari ini. Sebab yelah bila budak-budak tu dah masuk Darjah 1, habis belajar awal, boleh kerja, dapat banyak pengalaman. Untuk you macam mana pula? Kalau macam I pun setuju juga. Sebab first thing first memang cantik lah untuk pendidikan sistem negara. Dan satu lagi, benda ni optional. Dia tak ada paksaan. Kalau parent hantar, go ahead. Kalau tak nak pun tak apa. Betul. So, kita ni doa baik-baik je lah untuk sistem negara kita ni. Semoga sistem pembelajaran kali ni boleh lebih selevel dengan antarabangsa. Yeah. So, sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Jumpa korang on the next video. Bye-bye. Bye.